Tu dia. Dadih jagung ketagih Cik Dayan dah siap. Bergedik-gedik, bergoyang-goyang. Pasti tak sejuk lagi. Tapi ketahanan dadih Cik Dayan ni 3 minggu dalam peti ais. So, macam mana nak buat dadih yang tahan lama? Jom follow Cik Dayan. Jom Cik Dayan tunjukkan cara untuk kita nak buat dadih jagung ketagih. Okey, Cik Dayan tunjukkan cara-cara dia lah. Okey, dalam ni Cik Dayan didihkan 4 liter air bersamaan 4,000 ml atau 4,000 gram. Kemudian Cik Dayan masukkan 1 paket serbuk agak-agak brand apa pun tak apa, janji clear. Sebab apa? Kalau hampa ambil yang colour red, colour green, colour apa, dia ada colour nah. Okey, Cik Dayan tuangkan. Teknik nak tuang agak-agak, bila air dah panas, jangan terus tuang direct macam tu. Okey, tuang layang-layang di atas permukaan air. Nampak tak? Sebab apa Cik Dayan buat macam ni? Tujuan dia adalah untuk elokkan kita punya agak-agak punya sabuk ni berketui-ketui. 4 liter berapa cawan? Cik Dayan minta maaf lah, bukanlah nak sombong ke apa, tapi sukatan Cik Dayan kalau Cik Dayan kata pakai liter, hampa pakai liter. Kalau 4 liter ataupun 4,000 gram ataupun 4,000 ml. Sebab apa? Sebab sukatan dia lebih tepat nah. Okey, so kita akan kacau. So Cik Dayan masukkan 80 gram gula. Gula kasta boleh, gula pasir biasa pun boleh. Faham? Garam setengah sudu kecil. Tu dia. Okey, so Cik Dayan masukkan 1 tin susu pekat. 1 tin susu pekat. So tadi Cik Dayan kata gula berapa? Gula 80 gram. Susu pekat Cik Dayan biasa pakai Yakfenin vitamin tu. Dia berlemak sikit nah. Okey, 1 tin susu pekat kita kacau. Dia dah nak mendidih. Cik Dayan nak masukkan apa? Cik Dayan masukkan creamer sebanyak 400 gram. Cik Dayan masukkan creamer sebanyak 400 gram. Creamer ni macam coffee mate ke apa nah. Creamer coffee mate ke, creamer brand apa tak apa. Sebanyak 400 gram. So kita dah masukkan ni, kita kena kacau. Untuk buat dadih, hati-hati. Sebab kalau dia mendidih, dia akan meruap naik sampai ke atas. Jangan tinggal, nanti dia akan melimpah. Nampak? Cik Dayan slowkan sikit api. Cik Dayan pakai brand Amin. Cik Dayan tak boleh angkat lama-lama. Sekali lagi dia warning. Tak tahu lepas apa. Creamer 400 gram. Okey, so Cik Dayan masukkan lebih kurang dalam 1 senduk dulu, kita tengok. 1 senduk ni lebih kurang dalam 100 gram nah. Lebih kurang dalam 100 gram kuah jagung. Okey, kalau kata hampa nak colour dia lebih ang-ang, hampa boleh tambahkan lagi apa dah. Colour dia dah cantik dah. Cik Dayan jadi tak suka colour pekat sangat, nanti dia nampak tak berlemak. So, okey apa? So Cik Dayan tutupkan dulu kita punya adunan dadih jagung kita. Kita biar set lebih kurang dalam 10 minit baru tuang dalam kap. Nampak tu nak tak nak angkat payuk tuan terus hampa nah. Dadih jagung ketagih Cik Dayan dah siap. Bergedik-gedik, bergoyang-goyang sebab tak sejuk lagi tau. Okey, so kalau hampa dah try resepi Cik Dayan, confirm ketak kepala.